Yang ni daging ah. Oh, ni daging. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kalau sekali masuk ada berapa? Berapa keping ya? Lebih kurang. Masak lah. Yang ni buat 3 corner 33 biji. 33 biji ya. Dapat dia 42. Allahu Akbar. Ini nak punya. Ayam boleh ya. Yang ni dia kira macam mana bang? Ayam. Ayam ni biji 5 ringgit. Daging pun sama? Daging boleh mau. Tebal lah abang punya. Selalu. Tu baju pun tak mai. Makanan kat sini banyak ke kurang? Sini ya. Ha. Kena banyak tu. Banyak ah. Kau berjalan kau. Sini. Lain dari kat sini kat mana lagi bang? Ya. Hari Khamis sini juga, dapur sini juga. Oh hari Khamis. Betul hari Jumaat Junjung. Junjung ah. Hari Selasa Puteri Gunung. Kat mana tu? Puteri Gunung. Puteri Gunung. Semua pasar malam ah. 4 hari ada ni kau. Hari Hayya 'alas shalah. Ini keping berapa bang? ya. Keping berapa harga dia? Keping tu RM5. Oh RM5. Yang ni dia tak lengkap ini. Dan dengan yang lengkap tu RM5 lah. Ayam dengan daging sama lah. Daging sama. Kambing RM6. Kambing RM6. Oh.
Ayam dah, daging dah. Ayam. Goreng. Oh, tebal juga ah. Ada double. Ubi emory. Selain kat sini kat mana lagi bang? Jaga. Ha. Jaga di sini dengan Desa Amat. Desa mana? Pagi juga. Pasar malam. Pasar malam. Ayam daging. Ayam daging. Ni murtabak kan mah? Dia macam mana kira? Dia ayam daging semua sama. Ayam daging harga sama RM5. RM5 dua-dua. Ya. Yang ni daging. Yang ni daging.
Murtabak ni berapa bang kira? RM5 ya? Ya bang, RM5 bang. Ayam dengan daging sama lah? Ya bang, sama bang. Yang ni ayam lah? Ini daging. Oh daging. Ini pakcik kira macam mana? Ya, keping RM5. Ayam dengan daging sama Ayam lah? daging. Duduk ada dua kan kat sini kan? Mau masak daging dulu ni. Apa abang tam kat sini ni? Ayam tu. Kalau hari biasa nasi. Tabak kan? Tabak ayam ada daging ada mesin apa dengan apa? Tabak kan? Tabak ayam ada mesin apa dengan apa? Kau jadi mau pegang tabak ke? Tunggu. Tadi ya.
So murtabak ni satu keping berapa bang? RM5. RM9 ayam dengan daging sama lah. Sama. Warisan dapur. Ha? Warisan dapur. Ha. Kami generasi nombor 4. Oh. Selain kat sini kat mana lagi bang? Ini penanti Nanti. Oh, nanti. Go juga ah. kawan jarak. Nanti kat mana Dalam. Ha? Nanti kat mana pasar malam tu? Salah. Ha. Salah. Dekat market. Oh, di market. Kawan lama tu. Ini ayam ah? Daging. Daging. Tu kami tu Sipanang. Asal dia daripada Sipanang. Oh, yang ni. Ha. Berapa pulau? So, abang punya dari Tanjung tu kedai ke apa bang? Kat sana berkonta tu. Semua simpan. Lebih tu. Ha. Dia yang kedai saya kami dulu kasih. Ha. Tapi kasih. Sekarang kasih tu dah lah. Untuk orang kami tak ada lah. Ha. Dah lama tu. Kami pun generasi nombor 4 lah. Oh, keempat lah. Keempat. Pada tu Yang ni generasi keempat lah. nombor 4. Isteri saya pun. Kalau dia dah kelima. Kalau dia ambil kelima. Kelima lah. Daripada 1920. Daripada India kita pada contoh kunyit kita pergi mesin. Kita mesin kunyit tu siapa dengan lada apa semua kita pergi buat mesin. Kita jadi rempah tu. Rempah tu kita buat. Ada nombor tu apa tak ada. Bawang dan Bagus, bawang ayam. Itu je rempah. Dari mana? Ha? Dari mana? Channel Foodie MY5. Foodie MY lah. Kalau cari Foodie MY dia akan keluar terus. Foodie Malaysia. Saya ni semua isteri saya punya. Ha? Ni semua warisan isteri saya punya. Oh, warisan isteri lah. Saya belajar daripada dia. Oh. Tapi dah 11 tahun lah. 12 tahun lah. 12 Lama juga tahun. lah. Kami niaga pun dah pay kami sendiri lah. 17 tahun. Pasal malam lah. Pasal malam. Pasal malam pun Alhamdulillah lah. Pasal malam. Pasal Ramadan. Pasal Ramadan satu tempat je lah. Kami tak pindah-pindah lah. Pasal malam kat mana? Pasal mana? Pasal Ramadan di Desa Muni. Di kat mana? Desa Muni Sungai Dua. Oh, Sungai Dua. Desa Muni. Ya. Sungai Dua.